Aku pulang. Alhamdulillah sampai KL. Ya, harap adik-adik aku suka. Ini nanas untuk Fitri ada, buku untuk Ros, bertolak dengan ubi kayu untuk kakak. Harap dia suka. Tak sabar. Gosh, siapa ni? Takkanlah Fanda. Surprise! Hello! Okey, terkejut kan? Hello? Buat apa kat sini? Terkejut, sabar dulu. Okey. Boleh tak tutup mata? Alung ada lagi satu surprise untuk adik. Okey. Tutup mata. Benda rasa podan ni tutup mata pula. Dah ke? Belum. Untuk adik-adik Alung, mestilah kena buat surprise yang best kan? Okey, sekarang ni ready, buka mata. 1, 2, 3. Alung bawakan ubi kayu dengan petolin untuk adik. Really? Alung, thank you. So, datang sini untuk ini ke? Macam mana Alung dapat duit? Ni kita macam ni, takkan Kita jahit baju boleh beli macam ni? Mustahil lah jahit baju boleh dapat, pinjam Kak Aju lah. Kak Ju, patutlah. Tak, sebenarnya Alung memang niat nak hantar surprise ke adik-adik Alung. Tapi sebenarnya Alung datang ni ada hajat. Hajat apa? Mak dengan ayah teringin sangat korang nak balik kampung. Oh, boleh Long, tapi mungkin bukan sekarang lah. Sebab sekarang kita dah masuk sen baru. So nak kena mengajar kelas-kelas sirah, kelas tajwid. Mak dengan ayah macam dah lama tak jumpa sangat korang. Boleh Long, tapi mungkin sekarang ni Alung balik dulu. Sebab dia pun last minute sangat. Alung balik dulu. Aku nak pergi siap kelas ni. Nak mengajar. Mengajar? Macam ni? Kena tukar lah baju, belum iron lagi. Tudung semua tu baru basuh. Tak apalah. Kalau macam tu, biar Alung settle dengan mak ayah lah. Okey. Alung bagi tidur nanti apa-apa kat balik. Okey. Elok mengajar. Betul-betul kamu tak boleh tahu. Assalamualaikum. Ya Allah, besarnya rumah adik aku. Oh, Assalamualaikum. Juga rumah besar macam ni takkanlah dia dengar aku bagi salam. Loceng tak ada rumah ni. Mana loceng ha? Mana orang ni? Siapa pula duk minta sedekah panas ni? Fitri! Bukalah pintu. Alung panas kat luar ni. Aduh, kejap. Bibik, bukakan pintu jap. Panas. Itu nasi lembut ni datang. Ya Allah, besar rumah adik abang ni. Buka sini boleh? Sini. Jangan situ. Bukan sini. Oh. Ya Allah, lama tak jumpa adik abang ni, ya Allah. Fitri. Adik Alung sihat? Sihat. Alung datang ni, Alung ada bawakan makanan kegemaran. Ni nanas ni. Bila sukalah nanas ni. Alung bawa untuk Fitri. Tapi, Alung datang jauh-jauh ni nak buat apa sebenarnya? Itulah. Alung sebenarnya memang tujuan Alung datang ni nak bagi makanan kegemaran. Tapi sambil tu, Alung nak ajak Fitri balik kampung raya. Aduh, engkau ni. Balik kampung. Kau main kerja lah kat sini. Tapi mak dengan ayah rindu. Aduh, engkau duduk kampung kau tak boleh ke jaga dorang? Kau sampai sini kau kacau aku. Janganlah cakap macam tu. Alung dah bawa makanan kegemaran. Dah kau pergi balik dah. Ni nanas kau ni. Kau pergi balik. Surprise! Okey. Tutup mata dulu. Okey, Alung ada surprise yang best sangat untuk adik. Apa tu? Cepat. Kira-kira 1, 2, 3. bodoh. Ya Allah, suka kan? Apa dia rindu? Takkan satu je Long. Takkanlah 1. Banyaklah Alung Ya bawa. Allah, dia suka bodoh. Terima kasih Alung. Tapi sekejap, Alung datang mesti ada sebab ni. Takkanlah nak jumpa adik sendiri pun kena ada sebab. Adalah maksudnya ada sebab Tapi lain. sebenarnya sebab pertama Alung rindu kat adik Alung. Mesti. Yang paling penting, Alung datang sini sebab mak ayah nak suruh korang semua balik kampung. Serius lah? Bila? Malam ni lah, takkanlah esok. Alung hantar kita orang balik? Bawa korang balik, bukan hantar. Oh, alah lupa. Aduh, adik study. Otak pun dah jam dah. Kejap, adik tengok jadual sekejap. Malam ni Cepatlah, janganlah tak boleh. Alah, sorry Alung. Adik ada exam malam ni. Takkanlah tak boleh. Ada satu paper.
Adik nak balik juga. Mesti mak ayah sedih Alun pulang tangan Janganlah kosong. macam tu. Tak apa. Alun cakap dekat mak ayah, adik tak boleh ikut. Mungkin next time adik ikut. Minta maaf, sorry. Cakap dekat mak ayah juga adik kirim salam. Tak apalah kalau macam tu, adik ambil ni semua. Adik study elok-elok, okey? Terima kasih Alun. Ayah dengan mak, biar Alun kata.